Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke Sembang Agro yang dibawakan khas oleh Pharma TV yang ditaja oleh Kopi Satu. Okey. Bersama saya Azrul dan juga rakan saya Ya, Izu Islam. bukan. Oh, bukan. Izudin. Izudin. Nak start panggil Izu lah. Izu macam boleh lah. Okey, ya. Okey Zu, untuk topik kita pada hari ni, saya nampak macam topik kita ni agak hot, agak panas. Betul. Kan? Agak hot, agak panas, agak menarik apa semua. Even kalau kita tengok sekarang pun, kita punya suasana ni dalam suasana yang macam hipster. Kan? Cafe. Kita dekat mana ni? Kita kat mana ni? Kita kat mana ni? Apa kaitan dengan topik kita? Apa produk ke depan ni? Jadi, topik kita hari ni, kita akan menceritakan berkenaan dengan Kopi Satu. So kalau macam tu kita, apa orang kata, sekarang ni kita pun berlokasi, orang kata bersiaran di outlet Salah satu outlet Kopi Satu. Kopi Satu. Kalau nak Bandar jumpa, Baru Selayang. nak jumpa dekat Bandar Baru Selayang, cari je Kopi Satu. Jangan cari je. Bagi landmark sikit. Depan Maybank. Kat depan Maybank. So bersama kita, tanpa saya membuang masa lagi, kita menjemputlah Murali, kita punya orang kata pengurus Kopi Satu yang sekarang. Sebab kalau tahu Kopi Satu ni dah macam-macam dah pengurus. Betul. Yang terkini lah. Terkini mungkin kita tanya orang tuan badan ni sendiri. Selamat datang. Kita ucapkan kepada Cik Murali. Terima kasih bagi saya peluang dalam Sembang Agro. Terima kasih Cik Azrul dengan Cik Zulai. Cik, ya tak ada cik. Kita simple, santai. Nama lagi sembang. Kedai kopi. Kita terjemah boleh. Okay. So saya kenalkan diri saya Murali Seterau. Saya sebagai pengurus Kopi Satu lah. So saya mula dekat Kopi Satu ni sejak tahun 2023. Baru je. Baru 2033. 2 tahun. Baru 2 tahun. Wow. Bila Murali kata baru 2023 di Kopi Satu. Ya. Yeah. Maksudnya Kopi Satu ni dah lama lah Ya, yeah, kopi kalau ikut sejarah dia memang lama. Sejarah kan. Mula bila tu? Sebelum dia mula ni kan, saya nak terangkan pasal Kopi Satu ni kan. Kenapa ke Kopi Satu nama dia? Sebab ni kan soalan ni kan ramai yang akan tanya. Especially kalau saya pergi event. Kan, kenapa dia nama Kopi Satu? Kenapa tak Kopi 2 ke, Kopi 3 ke? Kenapa datang nama Kopi Satu? Kalau you tengok dekat market sekarang ke pasar kan. Kalau bagi tahu saya sikit boleh tak? Saya cakap. Apa dia? Sebabnya dia setia pada yang satu. Oh, setia. Oh, bukan. Yang setia pas setia tak. Kalau tengok sekarang zaman nama kopi macam-macam dia orang buat kan. Macam-macam saya kita ke dengan budak-budak sekarang pun nama Melayu. Tapi kita still nama Kopi Satu kan. Sebab sejarah dia saya nak terangkan sikit dah pasal Kopi Satu. Macam mana nama Kopi Satu tu wujud Zaman dulu kalau kita pergi kedai kopi, kita akan cakap apa? Kopi Satu mana? Ataupun Kopi Satu bayar. Ataupun dulu tak ada bayar apik Kopi Satu apik. So nama tu datang daripada sana. Kita nak tunjuk simbolik Malaysia tu. Okay. So Kopi Satu kalau pergi Indonesia mana dia tahu Kopi Satu ke, pergi Thailand mana tahu Kopi Satu kan. Malaysia punya simbolik dia kan. Senang nak sebut sebenarnya. Senang sebut. So kita ambil daripada sana. Nama dia lah. Itu juga yang menarik. Kopi Satu tu. Ya. So maksudnya sepanjang sesi podcast kita hari ni, kita akan ceritakan berkenaan dengan Kopi Satu. Tapi sebelum tu nak tanya, Kopi Satu ni sebenarnya apa dia punya tujuan ditubuhkan Kopi Satu ni sebenarnya? Kalau ikutkan Pharma ni sendiri, kita dah daripada orang kata lembaga Kopi Satu ni Pharma punya. Oh ya. Yeah. Oh tak tahu. Tak tahu. Okay, alright. Macam mana cerita dia boleh tertubuhnya sebagai Kopi Satu ni? Boleh kita pergi flashback sikit Flashback. So yalah, saya memang masa 2023. Tapi macam Cik Zul cakap kan, saya tengok kopi ni dah start 2001 dah lama kan. Okay, memang betul Kenapa Pharma pula nak jaga kopi ni? Tiba-tiba kan, padahal Pharma ni kena bantu petani je. Beli sayur, jual sayur, beli buah, jual buah je kan. Ujung ke pasar tadi P3K itu je lah kerja Pharma kan. Tiba-tiba ada kafe kan. Tak kena. Betul. Macam tak kena kan tiba-tiba kan. Pertanian kan. Lepas pemasaran kan. Isu dia timbul daripada ni 2001 tu kan. Jadi lambakan biji kopi. Okay. So Pharma kena beli barang pertanian. Itu tanggungjawab Pharma. So dari situlah kita mula beli biji kopi daripada petani. Kita jadikan produk, finish product. Kita panggil finish product kan. Sebab zaman tu lambakan tu berlaku sebab tak ada siapa yang beli biji kopi Arabica especially. Alright. So keluaran Arabica dekat Malaysia time tu agak
banyak. Tapi permintaan kurang. Sebab zaman tu orang suka minum dekat kedai mamak. Bukan kedai kopi macam sekarang. Industri kan mula naik zaman sekarang. Okay. Zaman dulu memang kedai ikat Nescafe ikat tepi lah, kopi tepi lah kan. Kopi mangkuk lah kan. Betul. So benda tu yang dulu. Sekarang tak. So permintaan biji kopi tu memang tak ada. Especially Arabica tak ada. Sebab Robusta dengan Liberica yang dia akan guna untuk kopi O. So Arabica dia orang tak akan guna. Sebab industri yang berbeza. So farmer terpaksa beli biji kopi tu. Dia beli, takkan kita beli je. Takkan kita nak beli buang kan. So kita fikir kita jadikan satu produk. Dari itulah datangnya Kopi Satu. Okay. Alright. Bila kita tengok macam dalam, orang kata hasil daripada lambakan tadi tu lah. Kalau kita tengok macam sekarang ni cukup ke dengan apa yang ada tu, ataupun ada top up daripada luar juga. Okay, zaman tu memang lambakan untuk 2001. Tapi zaman sekarang memang tak cukup. Sebab Biji kopi tak cukup. tak cukup. Sebab Malaysia pun tak cukup. Malaysia pun tak cukup. Even though dalam dunia kopi ni pun tak cukup. Dunia kopi pun tak cukup sebab permintaan terlalu tinggi. Terlalu tinggi. Sebab kita dah nampak dah graf dia. Even though kat Malaysia pun ramai dah mula minum kopi sehat. Tapi dari segi set, you all tak ada bantu ke guidekan dia orang, okay, you kena keluarkan juga kopi banyak ni kan, kata dah semakin meningkat untuk kegunaan kita juga. Bukan farmer yang utama. Ya, tapi kan untuk makluman sebab kopi Arabica ni tak semua tempat boleh jadi. Okay. Dia ada attitude. Attitude tu kita panggil ketinggian dia. Dia kena 1,200 meter ke atas baru dia jadi. Sejuk. Dia bukan semua tanah rata boleh jadi, tak. So dia ada special tempat dia. So far kat Sabah masih buat lagi. Okay. Kita masih ambil lagi tapi tak cukup. Sebab demand dah high. Mula supply high, demand tak ada. Sekarang demand pula high, supply pula. Supply pula korang. Dekat Sabah je lah. So far kita ambil kat Sabah Sarawak. Sabah dan Sarawak lah. Memang rata-rata tempatnya memang Sabah Sarawak je ke yang sesuai untuk tanah kopi? Dia boleh yang macam saya bagi tu attitude tu kan. Tanah tinggi kan. Tapi kalau macam Malaysia pun ada tanah tinggi juga. Bukan tak ada sebenarnya kita kan. Tapi dia orang fokus on pertanian lain. Dia orang tak fokus on kopi. Tapi kat industri sana dia orang tumpukan on kopi. Sebab benda tu pun jadi kat sana. Dia ada satu zaman dulu dia orang tanam kopi tak jadi. Ada juga. Ada juga. Saya baca Sri Lanka dulu saya baca sejarah dia. Dia dulu pengeluar biji kopi yang terbesar kat dunia dulu. Okay. Tapi sekarang tak ada. Sebab dia kena penyakit, semua pokok mati. Daripada mati tu dia tukar pada teh. Okay. Tapi sekarang dia macam lebih menarik isu ni untuk orang kata dipertontonkan. Ya. Apa ya? Aslah. Okay, untuk lebih panjang sekejap lagi kita rehat dulu. Dengan Terus rehat. Saya tak sabar nak dengar cerita terbaik. Apa lagi lepas ni kita nak tahu? banyak lagi. Ada lagi isu. Apa dia kata? Saya nak tanya lagi kau dekat dalam hari tu. Banyak tanya sesuatu lagi. Saya dah bersedia. Banyak lagi kan. Right. Okay. Kalau macam tu kita rehat dulu. Kita rehat dulu bersama dengan Kopi Satu. Okay. Kita sambung selepas ini. Jom Kopi Satu. Alright, kembali semula dalam Sembang Agro yang dibawakan oleh Pharma TV. Okey. Dan macam biasa, episod kita Azrul ditaja oleh siapa? Kopi Satu. Itu yang paling penting sekali. Kalau tak ada Kopi Satu hari ni kering tekak kita. Okey Azrul. Tadi kita dah tahu pasal sejarah. Sejarah sikit kan. Sejarah sikit lah. Kalau tadi kira kalau dalam exam tu lulus grade D. Grade D baru. Grade D itu baru sikit. Sikit. Saya macam kalau tadi grade D, saya macam nak mulakan ni dengan nak nampak saya belajar sikit lah. Belajar sikit. Jadi saya nak kongsi sikit fakta semua. Yes. So sebenarnya since kita punya episod yang pertama tadi yang tuan-tuan dah dengar tu ada berkaitan dengan kopi kan. So kopi ni asal usul ni ditemui adalah di Ethiopia. Ni cerita betul tau. Saya dah tanya dengan Cik Murali tadi. Ethiopia ke Utopia? Ethiopia. What? Hati dia sedang pama jadi ni lah. Utopia. Ya betul. Itu. Okey, itu ceritanya. Cerita lain.
Di mana ada seorang penggembala kambing. Namanya Kaldi. Saya kena double check ni, betul-betul. Okay, Kaldi di Awak jangan salah bagi fakta tau. tak, betul So dia tengok pink kambing yang digembala tu, dia dah sangat aktif dan dia dapati kambing-kambing dia ni dia makan sejenis tumbuhan iaitu biji kopi tu sendiri. Oh ya? Kambing tu aktif. Serius? Betul ke Cik Murali? Ya, betul. Betul ke Murali? Jadi disebabkan itu, maka mulalah orang ramai makan minum kopi lah. Oh ya? Minum kopi untuk dapatkan tenaga itu sendiri. Yang saya tahunya kopi luwak tu. Kopi luwak. Kopi luwak yang musang tu makan, keluar tu kita ambil biji kopi dia tu. Kalau kita nak tahu pasal jenis-jenis kopi tu, nanti kita masuk dekat CFS terus ke apa. Kalau tak kita pula punya topik tadi, kita berdua jangan cakap kan. Okey, teruskan Zul soalannya untuk Cik Abang Murali kita ni. Wah, soalan yang seterusnya. Mungkin kita nak tahu dah. Tadi Cik Murali ada cakap, Murali boleh. Kita ada cakap berkenaan dengan bagaimana farma ni dia ambil produk-produk usahawan ni kan. Jadi kalau ikutkan sekarang, adakah usahawan-usahawan ni masih lagi bertanam dan berapa banyak kita ambil untuk di sekitar Malaysia ni sendiri terlebih dahulu? Okey, untuk tanaman Arabica ni terutamanya dia banyak di Sabah dan Sarawak. So dekat semenanjung kita ni banyak biji kopi Robusta dengan Liberica. So untuk yang specialty coffee ni memang kita ambil Arabica sahaja. So memang kita ambil banyak. Apa-apa stok yang dia ada, dia ada, kita ambil, kita sapu je. Memang kita sapu. Tapi dekat dalam negara ni cukup ke? Sebenarnya. Jualan dia pakai sekarang ni ada import juga ke? Ataupun memang totally kopi yang berada dekat depan kita ni totally dalam negara? Okey, kalau ikutkan dalam market Malaysia sendiri memang tak cukup. Oh ya, Memang tak cukup biji kopi. So kita memang ada import. Bukan kita je, ramai yang coffee shop pengusaha-pengusaha kopi kat Malaysia ni memang ambil import dah. Tapi saya sebagai farmer, kita sebagai farmer kopi satu, kita utamakan usahawan kita dulu. So kita kutip yang usahawan kita punya dulu. Cukup sangat lah kan? Cukup sangat lah. Kita membantu. Kita punya misi kita memang untuk bantu usahawan. Tapi visi tadi untuk bantu usahawan, ada tak di pihak ataupun di peringkat kopi satu sendiri planning kan ataupun berbincang dengan usahawan kita ni, maksudnya untuk pengeluaran dia, okey awak kena tanam banyak ni. Maksudnya kata tadi nak membantu. Ya, betul. Ataupun sekadar macam okey kita ambil lepaskan dalam je, okey tak cukup kita ambil import. So maksudnya macam mana keadaan tu berlaku? Kami memang galakkan petani sana. Okey. Baru-baru ini pun mereka bersuara katakan biji kita murah. So boleh tak farmer ambil dengan harga tinggi. So memang kita naikkan harga dengan harga tinggi juga bagi dia orang bertanam, berminat untuk tanam biji kopi untuk bagi balik dekat kopi satu lah ataupun bagi kat farmer. Memang kita galakkan. Kita nak petani-petani kita tanam biji kopi, memang kita nak. So kalau dia orang minta harga dengan negara lain yang brand macam Ethiopia ke, macam Guatemala, Brazil, Colombia pun, kita sanggup bayar. Memang kita sanggup bayar. Memang kita perlukan biji kopi. Sebab biji kopi Malaysia sedap. Beza dengan biji-biji kopi lain. Biji kopi ni walaupun Arabica, walaupun Arabica, kita tahu Arabica saja. Tapi dalam setiap biji kopi ni, dia ada saiz, dia ada rasa dia, taste note dia sendiri. Taste note dia yang paling mahal. Macam tadi you cakap tu luak tu kopi luak tu saya sekilo boleh pergi pada 2 ke 3 ribu. Betul? Sekilo 2 ke 3 ribu, 2,000 3,000. Walaupun keluar daripada bonjol sang Yes. Awak sanggup tak minum? Kalau tak dia minum. Siapa pun tak sanggup minum Tapi memang orang kaya memang cari biji kopi tu. Memang susah lah dapat. Tapi boleh tak dah halalam orang kata bercakap pasal grade. Okey. Antara grade yang memang terbaik dan digunakan oleh kopi satu, apa grade-nya? Okey, kami utamakan yang Sabah. Sabah punya tu kita pakai tak kira grade lah. Okey. Tapi kita ambil biji hijau yang fresh. Sebab kita kena tolong petani, kita tak kira grade. Tapi kita sendiri pun ada buat house blend. House blend tu, biji kopi house blend tu kita panggil campuran daripada beberapa biji. Kita jadikan dia sebagai house blend. Sebab tempatan tak cukup, kita terpaksa buat house blend. So house blend tu kalau brand yang daripada biji luar, memang kita ambil grade G1. Grade G1 tu dah kira kualiti yang bagus lah. Kalau brand dia ada G2, G3, G4. Okay, masih mulai.
saya sebelum kita pergi pada grade tu kan, macam contoh lah, kita macam saya sendiri sebagai peminum kopi kan, saya tak tahu pun, tak ingat pun Arabica ke ataupun jenis-jenis lain. Mungkin Cik Malu boleh cerita dulu apa jenis-jenis biji kopi yang ada ni, dan apa, adakah semua tu boleh diambil based on grade-grade yang dimaklumkan oleh tersebut. Okay. Apa yang membezakan Okay, macam tadi kita ada jenis biji kopi. Okay. Yang tadi saya cakap, kita ada Arabica, kita ada Robusta, kita ada Liberica. Tu tiga tu je kan? Tiga main Main lah. biji kopi lah. Itu yang ada biji kopi. Tapi kalau untuk coffee shop macam kita punya coffee cafe macam ni, Kopi Satu ke ataupun coffee shop pengusaha lain, kita panggil specialty coffee ni, dia hanya gunakan Arabica sahaja. Arabica. Dalam Arabica ni, negara banyak keluarkan. So, negara paling pengeluar banyak biji kopi adalah Brazil. Diikuti oleh Colombia, dan seterusnya Indonesia, seterusnya lah. So, dia setiap biji ni, walaupun kita cakap Brazil ataupun biji kopi Malaysia, dia punya taste note. Kita ada taste note dia. Setiap biji tu dia ada rasa dia. Macam mana you makan Musangki, macam mana you makan D24, macam mana you makan IOI, rasa dia ada beza sebiji macam kopi pun dia ada rasa. Tapi kalau biasa, macam Arabica tu sendiri kan, macam Arabica sendiri dia ada grade lagi tak? Ke ataupun dia memang Arabica itu saya nak bagi tahu taste note. Daripada taste note pun kita ada lagi dia punya size. Dari size tu lah jiwa saya cakap, ataupun ada measurement daripada 70-80. Sebab tanda soal Level measurement size tu kan, macam kita beli durian jugalah. Ada yang A grade, ada yang B grade, ada yang C grade, ada yang off grade. Lebih kurang macam tu lah. Tapi untuk kopi, biji tu dinilai daripada taste note dia. Taste note dia. Tadi saya sebenarnya orang kata apa, terkasima dengan jenis kopi. Dia taste note tu dia punya maksudnya macam Americano tu taste note dia ke arah apa? Okay, yang customer yang tak pandai minum kopi ni dia tahu pahit je. Itu tik. Kenapa pahit ni? Tak ada gula ke? Mostly Malaysia tak minum kopi dia minum air gula je. Kenapa pahit tak ada air gula ke adik? Kalau kita taruh gula sikit, adik, tak cuba gula lah, tambah gula. So, salah dah. Actually, kopi tu sendiri kalau nak minum, kena minum dengan kosong. Jangan minum dengan gula, kita dapat taste note dia. Taste note dia contoh, saya bagi tahu contoh, macam Ethiopia tadi kan. Ethiopia biji yang paling boleh katakan premium lah. Harga biji kopi dia. Okay, dia ada taste note dia. Dia ada spicy, dia ada nuts, dia ada fruity. So, dia ada earthy tu bau tanah sikit. Nuts tu macam kacang sikit, fruity tu macam buah sikit, coklat, rasa coklat kan. Padahal kalau memang orang yang tak pandai minum kopi dia rasa pahit je. Tapi siapa yang minum Americano, dia rasa dengan slow, masa dia telan tu kan, bukan masa minum, dia kena minum slow, telan dekat sini kan, masa telan tu dia akan rasa. Tapi yang Americano ni ke yang hanya dalam small cup tu je? Tak, yang tu kita pakai espresso. Espresso. Awak jangan nampak sangat tak minum kopi. Memang betul. Saya bukan peminat kopi, memang jujur lah cakap. Topik hari ni memang nak menjiwai. Tak Mazum. Itulah tuan-tuan yang duduk telur. Nah, tapi kalau nak bercakap, orang kata pasal kopi ni juga ni, pasal grade kopi sampai A to Z ni, panjang. Kata bukan kita je yang pening. Kita punya penonton pun ataupun yang dekat rumah ni pun akan tengok, dia pun pening juga. So, daripada bagi dia pening, kita rehat dulu, kita sambung pula selepas ni. Dan lepas ni kita akan ceritakan lebih lanjut lah berkenaan dengan apa lagi yang tuan-tuan dan puan-puan boleh menyertai Kopi Satu ni, dan banyak lagi yang akan kita bincangkan. Kita akan tengok macam mana Kopi Satu ni mula berkembang. Betul. Daripada bila, dan kita ada isu topik hangat yang kita akan tanyakan. Okey, kita bersambung sebentar saja lagi. Hai, kembali lagi kita di dalam Sembang Agro yang dibawakan khas oleh Forma TV yang ditaja oleh Kopi Satu. Kopi Satu. Oish. Dah lebih tu. Tak apa. Nanti dia nak minta sebagai duta ke? Boleh lah. Saya nampak macam Kopi Satu ni perlukan seorang duta. Saya rasa saya bersedia. Belum. Nanti orang nampak biji Arabica awak ni. Dah. Baru dah nampak kopi. Tapi kalau orang kata pasal kopi ni tadi, seronok. Betul. Banyak. Walaupun saya bukan dia peminat kopi, tapi seronok nak mendengar. Tapi Zu, kalau kita tengok dalam
berbalik semula pada industri sekarang ni pun kita memang rata-ratanya memang dah ready lah market nation. Betul. Kan? So daripada tu kalau kita tanyakan lah macam mana strategi orang kata Kopi Satu ni sendiri nak enter ataupun nak ambil sedikit di dalam market nation. Dia kita nak tahu dia macam mana dia punya outlet semua. Tapi mungkin kita punya cerita dulu. Sebenarnya Kopi Satu ni ada berapa banyak outlet? Macam mana Murali? Sapi sikit untuk penonton Okay. Jadi kami dah mula lama dah 2001 tadi kan. Betul. Kenapa kita tak ada banyak kedai tak nampak? Betul. Kita tu kan. Mesti persoalan tu ramai yang tanya kan. Betul. Susah nak dapat. Lepas tu yang brand-brand baru ni masuk dalam market pun dah kat merata kita boleh jumpa kan. Kenapa kita tak kembang lalu laju kan. Okay. So apa yang saya nak terangkan sini dulu fokus kita adalah food truck. Kita punya fokus. Food truck? Ya, kita tak ada outlet, tak ada apa 2001 kita wujudkan Kopi Satu, kita mula dengan food truck. Food truck ada berapa biji semuanya? Zaman dahulu kita ada almost 20 food truck. 20 food truck Almost. Itu di satu Malaysia ke ataupun hanya di dalam Lembah Kelang? Bukan satu Malaysia lah. So kita fokus on event. Alright. Zaman dulu event memang banyak. So banyak di shopping. Dulu sekarang baru banyak sangat shopping mall. Berata shopping mall buka Dulu shopping mall memang terhype. So banyak kita tumbuhkan dekat event-event. So fokuskan Kopi Satu ialah dekat event. Banyak. Sebab tu kalau orang cakap dulu saya pernah tiba-tiba orang lama datang kan, kopi ni saya pernah minum lah dulu dekat event. Oh saya pernah minum kat sini lah. So ramai customer kan. So tapi strategi itu lama ke lama dia mula menurun. Event tu orang dah kurang pergi. Alright. Sebab mungkin lifestyle tu berubah kot. Mungkin orang dah mula pergi ke mall lah whatever kan. So kami cuba tukar strategi itu. 2015 kita wujudkan balik kios ataupun outlet cafe Kenapa 2015 tu baru terfikir untuk wujudkan kios sedangkan dah terlalu lama daripada Ya betul. Tapi zaman tu memang kita dalam hit. Kita dalam hit. Hit dalam event tu memang kita top. Memang sale memang kita bagus. Tapi kita tak tackle market lah. Kita tak tackle market yang perubahan tu kita tak tackle. Macam Nokia dengan iPhone kan. Nokia tu tak tackle kan. So kita tak tackle zaman tu. Time tu walaupun food truck still okay. Alright. Okay. So lately ni kita realise kita kena buka cafe. Cafe tu yang bagus di mana pengunjung boleh datang. Kita akan dapat satu customer yang regular. Lepas tu yang untuk yang caravan pun ada masalah juga disebabkan oleh PBT, banyak tempat lokasi yang berubah. So dia menurun lah. Kira maksudnya kalau contoh minggu ni kita boleh dapat dekat Stadium Selayang. Tahu-tahu rupanya minggu depan dah tak ada dekat situ. Ya betul, pasal tadi pun berapa kali kita pernah ubah pasal PBT kan. Sejak tempat ni, sejak kat sini, sejak sana kan. Sama juga dengan food truck kami. So banyak ubah. So benda tu dapat yang sale menurun. Tapi kita tak lambat. Kita tak lambat. Tapi still kita dapat ubah market lah. So sekarang ni bila kita dah berubah kepada cafe sekarang ni dari segi trend tu macam mana? Dan dah berapa outlet dah yang kita ada sehingga berakhir Januari 2025 ni? Okay, sejak 2015 kita buka, kita punya kita tak dapat sambutan yang terlalu baik daripada pengunjung. Okay. So dia macam sebab zaman tu belum berubah lagi dengan kopi ni lagi. Kita masih lagi kopi mamak. The best kan, ikut ikat tepi lah kan, mangkuk lah kan. Masih lagi kan. So zaman tu lagi kuat lagi kopi market biasa daripada kopi market sekarang, cafe macam kita ni. Tapi lepas tu kita dapat dengan COVID zaman 2020 tu kan. Betul. Memang 2019 mula dia. Ya, mula tu 19, 20 tu Malaysia dah lockdown. Betul. Kalau dah setahun lebih memang down lah. Apa-apa down. Tapi lepas lockdown, industri kopi ni naik. Naik boleh, naik sangat-sangat. So sekarang tadi tanya soalan tadi berapa outlet kan. So dia tadi saya tunggu. Kan dah 2 kali sebenarnya. Okay. 2000 tu kita start daripada 3-4 outlet tu, sekarang kita dah ada 12 outlet. Tambah 12 cafe lah. Macam ni yang caravan tu tadi 2020 tu masih ada lah. Tak, kita dah fokus on food truck, tapi kita ada 2 food truck. Kita fokus on event besar sajalah untuk promosi ke Kopi Satu ni. Sebab dia pengguna. Event farmer saja ke ataupun masuk event? Kita masuk event macam-macam. Macam-macam international.
Whether auto show ke, Okay. konsert ke, mana-mana ada yang berbaloi kita masuk je. Berbekalkan 2 karavan tu tadi. Ya, betul. Ah. So fokus kami tak bukan Ultra. Ultra tu untuk promosi. I see. Kita ni fokus adalah Outlet dah sekarang. ya, betul. Tapi nak sentuh tadi kalau kita cakap berkaitan revolusi industri ataupun revolusi selepas COVID. Kalau kita memang nampak jelas. Betul. Dan kalau tengok lebih kepada kopi peminum kopi ni pun lebih nampak kepada lifestyle sebenarnya. Kalau perasan anak muda sekarang kalau nak lepak dengan member tak ada nak lepak kedai mamak sangat kalau perasan kan. Tapi adakah benda tu yang menyumbang kepada kopi satu tu sendiri? Boleh tahu berapa banyak orang kata pecahan anak muda ataupun yang ramainya bayi-bayi kita lah 40-an ke atas. Okey, saya realize sekarang perubahan ni berlaku boleh katakan dengan golongan yang baru ni. Okey. Okey. Tapi untuk maklumat tuan dengan tuan-tuan Tak payah tuan. saya Azri isu je. Saya Azri dah. Kita santai-santai. balik dia tahu. Ya. Minum kedai mamak banyak. Kat Malaysia saja. Kalau you pergi kat luar negara, Okey. memang dia orang akan minum kopi. Specialty kopi je. Sure. Kecuali Malaysia dengan Thailand. Oh. Kalau you pergi kat luar negara, dia orang tak ada kedai mamak, dia tak ada Nescafe O, dia tak ada TO, semua tak ada. Dia ada kopi semeja. Actually, kopi ni yang lagi sihat. Tapi generasi sekarang dia orang realise. Betul. Saya tak tahu dia soal lifestyle ke apa, tapi dia orang dah tahu minum kopi ni memang sihat. Kalau nak minum kopi ni, kopi yang paling sihat. Kenapa saya cakap tu? Saya nampak budak-budak sekarang ni dia lebih prefer kepada gaya hidup. Sebab dia dari segi harga dia dah tak kisah. Yeah. Kalau kita dulu, harga. Jadi itulah. Okey, teruskan. Yeah. Harga pun main isu sebab kita kopi nama pun dah special kan. Harga pun kena special lah. Dia sebab bukan special sebab kita nak jual mahal lah. Tak. Sebab biji kopi tu yang membuat dia mahal. Okey, macam tadi saya cakap ada 3 jenis biji kopi tu kan. Arabica, Robusta, Liberica. Sekarang punya market sekarang, kalau you tengok dalam paper pun, Arabica dalam dunia ni dah naik harga. Almost 30-40% harga biji kopi tu dah naik. Jadi, sekarang harga Arabica, kalau saya nak beli 1 kilo pun, yang raw, yang hijau, kalau grade yang paling bagus, saya kena ada RM60. Okey, kalau yang Robusta ke Liberica, Robusta boleh cari dalam RM20 lebih, Liberica boleh beli dalam RM18 sahaja. Oh, okey. Okay. So, apa perbezaan tak nak saya cakap perbezaan kopi dulu Boleh. dengan kedai biasa dengan kopi ni kan. Arabica, harga pun dah tinggi. So, of course, kita nak jual pun kena harga yang bagus. Okay. Kenapa kena minum kopi Arabica? Kenapa tak minum kopi Robusta? Robusta, memang you tak boleh minum. Sebab pahit dia terlalu tinggi. Dia tak sesuai dengan kopi ni. Oh. Nombor 2, caffeine dia terlalu tinggi. Caffeine yang rendah. Yang ketiga, macam saya tadi cakap tu, dia Arabica dia ada taste note dia. Rasa dia. Arabica tak ada rasa dia. Dia plain sahaja. Sebab tu, kopi O yang you minum tu, dia orang gunakan biji Robusta dengan Liberica dengan campuran biji rin, mentega, gula, dia masak, dia goreng, bagi hilangkan pahit dia, dia grind balik, dia jual kat orang tu kopi O. Itulah jadi kopi O. Itu yang Jadi kalau kat outlet yang kopi satu ni, dia tak adalah Robusta apa tu semua tak adalah. Memang fully Arabica sahaja. Arabica dengan mata you kita grind. Oh, okey. Kalau macam tu kita nak mendalam lagi, kita sambung sekejap lagi boleh? Kita minum dulu kopi dulu. Kita order dulu kopi satu. So kita bertemu sebentar lagi. Okey, kembali lagi dalam Sembang Agro. Podcast kita ni dah, saya rasa topik yang kita bawakan hari sangat menarik lah. Ya, betul. Jadi tadi Murali dah cerita berkenaan dengan outlet-outlet yang ada. Now, let's say lah saya ni sebagai seorang yang nak menceburi bidang kopi, buka kafe, buka outlet, jadi hipster. Yeah. So, macam mana Kopi Satu boleh bantu saya sebagai seorang pengusaha atau usahawan? Okay, boleh. Okay, sebelum you orang nak jadi hipster ke, you orang join kan, you orang ada tak dalam mind kan, kenapa farmer yang run business ni? Kenapa kan? Kenapa kita tak bagi usaha je? Sebab kita tak ada apa pun. Kalau farmer niaga, bukan kita dapat bonus ke, ataupun kita nak bayar lembaga asing ke, ataupun nothing kan? Ada tak persoalan tu kenapa kan? Kenapa?
Ke nak tahu ke? Ada tiga soalan ke? Nak try ke? Maksudnya 12 outlet Pharma tu tadi. 12 outlet episod 1 tu tadi. Adakah semuanya bukan diusahakan oleh Pharma ke macam mana? Memang 12 outlet tu diusahakan oleh Pharma sahaja. Memang tak ada usahawan. Tapi kalau ikutkan, kita boleh bagi kau usahawan je. Kita nak niaga. Betul. Padahal kita kena bantu usahawan. Bukan kita nak niaga. Betul tak? Kenapa? Kan? Kenapa kan? Kenapa soalan tu kan? Okey, saya jawab persoalan tu. Sebab ni ramai yang tanya soalan ni kat saya kan. Kenapa Pharma niaga? Outlet ni bagi saya je lah. Outlet ni bagi saya je lah kan. Okay. Persoalan dia. Kenapa Pharma kena niaga? Sebab kita tak boleh simply bagi tahu dekat orang ataupun kita punya usahawan, datanglah niaga kopi satu ni untung. Data. Kita kena ada data sale. Kita nak tahu kopi satu ni kita niaga ni untung atau tidak. Okay. Kita tak boleh, kita sebagai farmer kita tak boleh minta simply usahawan masuk, nanti besok kita tak nak dia suffer dengan hutang, dia suffer dengan bebanan lain, kita tak nak. Sebab tu kita farmer sendiri mulakan dulu perniagaan ni. Kira macam nak build jenama tu sendiri. Build jenama satu, lagi satu network daripada supplier. Kalau you beli barang susu dekat Shopee ke, dekat kedai-kedai runcit ke apa ke, you akan dapat harga runcit. Okay. Saya dengan 12 harga pula, saya beli dengan banyak, saya dapat harga supplier, warehouse. Distributor. Tapi bukan ke bila kita dah tak kisah. Maksudnya bila kita dah bagi kepada usahawan pun sekalipun, sumber tu bukan ke datang daripada kita juga. Bukan ke kita. That's right. Sumber. Memang betul. Sumber tu kita yang kena sampai dengan usahawan. Sampai kopi satu kena jaga dulu. Untuk dapatkan supplier ni dengan harga yang distributor. Okay. Once saya dapat harga distributor, saya dah dapat margin. Saya boleh dapatkan margin dia dengan harga murah. Lepas tu kita niaga. Lepas tu kita nak bagi dekat usahawan. Kita boleh bantu usahawan dengan harga murah untuk bekalan bahan mentah. Kalau dia beli satu dengan you, saya senang je. Kalau you beli satu kotak, harga sekalian. Kalau saya beli satu pallet, harga sekalian. Betul. Okey, sebab tu farmer kena jaga dulu untuk dapatkan network supplier ni. Okey. Nombor 2, kita sendiri roasting biji kopi. Roasting? Biji kopi tu kita panggang. Kalau Melayu kita cakap panggang kan. Kan? So kita panggang sendiri. Okay. Kita tak betul sikit panggang tu. Betul lah. Bunyi lain lah. Kita panggil roasting je lah sebenarnya. Roasting je kan. So kita roasting sendiri. Kita tak bagi orang luar. Macam kafe-kafe kecil ni. Okay. Kalau dia nak build roasting room, kita panggil bilik untuk bakar kopi tu, memerlukan modal yang tinggi. Sebiji mesin untuk bakar kopi pun almost 300-400 ribu. Tak masuk lagi peralatan-peralatan dia. Dia memerlukan modal tinggi. So industri kopi yang kecil-kecil ni, usahawan-usahawan kecil ni, dia terpaksa beli dengan supplier besar. So harga tu ditentukan oleh supplier besar. Okey. Lepas tu kalau bean tu, macam saya boleh jual contoh saya boleh bagi dia RM40. Keluar dia kena beli RM60. Okay. So perbezaan tu harga tu. Okay. Perbezaan harga RM20 usahawan rugi. Alright. Kalau dia orang join dengan saya, kalau dia orang join dengan farmer, usahawan farmer, mungkin dia dapat RM40 saja dengan kopi satu ni. Kira maksudnya Pharma boleh membantu saya tadi tu sebagai bakalan sahabat kan. Tapi adakah Pharma dah ready buat masa sekarang ini? Ataupun kopi satu sendiri dah ready betul? Itu soalan yang paling bagus. So kita dah ready sekarang. So kita ambil masa dalam berapa tahun ni. So kita nampak kopi tengah naik. Even though jualan kopi satu pun naik 3 kali ganda. Okay. 3 kali ganda. So kita nampak ni ada opportunity untuk usahawan. So bagi farmer, lembaga farmer kita bersetuju untuk kita buka pada orang-orang luar ataupun pada usahawan luar untuk kita bagi dia membuat kafe sendiri oleh usahawan sendiri. Ya, betul. Kenapa terlalu lama untuk kita ambil masa buat kopi ni? Kadang-kadang bila kita bercakap dalam keadaan sekarang ni 2015 kan? So sekarang ni dah 2025. Dah hampir 10 years. 10 tahun. Untuk kita build up. Jadikan orang kata kalau bila kita bercakap ni, bila kita bermain dengan swasta ni, orang kata dah boom dah syarikat tu dah meletup dah. Tapi kenapa bila baru buat masa sekarang, orang kata bila dalam tahun 2025 baru kita nak bergerak ke arah tu? Okay, yang macam tadi saya cakap juga, kita memang dah mula kafe 2015. Betul. Tapi time tu, masa tu tak dapat sambutan. Okay. Sambutan. Lepas tu dengan COVID yang tadi cakap COVID. Lepas COVID je kita nampak. Kita dapat revolusi tu, perubahan daripada kuasa beli kopi ni meningkat. Meningkat dengan kita pun ada banyak bawa R&D tentang biji kopi kita kan. Dulu kita tak ada special dalam membakar kopi. Tak ada.
start 2022 kita mula bakar kopi kita. So lepas kita bakar, permintaan kopi rasa tu mula terima oleh pengguna. Kenapa kita kena panggang ataupun kita kena bakar biji kopi tu? Kenapa kita tak beli dengan orang luar? Sebab rasa dia berbeza. Sebab orang luar dia dia lebih menguntungkan diri dia sendiri sebab mungkin dia ada kos yang tinggi, so dia nak untung. So dia akan pakai biji kopi yang saya cakap tadi, G2, G3, G4. Okay. Dia akan campur. Dia jimat kos saja. Sebab dia business dollar and cent. Yelah. Dia nak untung saja, dia tak Betul. fikir. So in same time sekarang punya market dia dah mula campur dengan Robusta 20%, 30% dia campur dengan Arabica. Tapi dengan pengguna dia tak bagi tahu. Betul. Sebab bakar kita pun dah tahu Robusta ke Arabica ke nampak colour sama je kan. Tapi taste note dia lari. So orang cakap minum kopi satu tak sedap. Tapi 2022 kita dah mula bakar sendiri. Lepas kita bakar, rasa kopi okey kan tadi? Sedap kan? So lepas tu permintaan mula naik. Okay, so kita ambil masa 3 tahun, kita nak tengok kita punya sale dengan penyata untung rugi kita okey tak, boleh survive tak. Kalau Pharma survive, baru Pharma boleh minta usahawan masuk. Kalau Pharma sendiri pun tak survive, macam mana kita nak minta usahawan masuk? Tapi kalau bukan ke Pharma ni ada banyak tampungan ke daripada dana-dana kerajaan? Oh tak ada. Itu yang orang kan sama ni kan dapat subsidi banyak ni, semua kerajaan bagi kan. Tak, untuk kopi satu ni memang kita tak ambil apa-apa subsidi daripada kerajaan. Kita buat sendiri everything. Apa-apa daripada duit jualan kita dengan duit keuntungan kita yang kita rolling. Kira nak dengan kata mudahnya tu adalah Pharma suffer dulu supaya usahawan senang nanti. Sebab kita nak tahu network dia. Betul. Network. Kalau tak ada network, kita tak boleh simply bagi tahu orang masuk tak boleh. Sebab kita kena build network kita dulu. Betul, sebab saya rasa kalau let's say lah orang kata kita terus buka terus kepada usahawan kan, dan usahawan tu semangat, dan tiba-tiba tahu tu kenapa macam diorang kena suffer terlebih dahulu kan? Ya, betul. Kalau saya pun saya rasa macam apa Pharma yang betul kan? Apa Pharma? Kalau tak susah dapat, harga pun mahal, biji kopi pun tak konsisten kita nak hantarkan dia kan. So benda tu yang kita belajar. Jadi maksudnya kira usahawan ni dia just boleh percaya kepada Pharma sebab kita akan provide dia punya biji kopi, every single thing. Dan ini bagi saya menarik dan macam berbalik pada soalan saya tadi tu. Kira maksudnya kalau let's say saya nak buka kan, adakah maksudnya ada terus datang ke Pharma ke ataupun kena buat franchise ke, licensing ke ataupun macam mana? Untuk siapa dah join untuk kopi satu ni, kita baru saja buka. So betul kita buat fokus ni betul-betul kita style. Okay. Memang nak lah. But patut suppose. Tapi kali kau kan tak cukup satu. Boleh gambar. Okay. Saja. Okay, teruskan. So kita baru je buka. So kita panggil dia pelisensi ataupun licensing. Okay. So kita sebagai kerajaan akta, kita tak boleh buat franchise. Kita hanya boleh buat licensing sahaja. Okay, kalau ikutkan licensing lagi mudah daripada franchise. Okay, sebab untuk franchise dia ada akta sendiri bawah KPDHP. Untuk licensing dia tak ada. Dia melibatkan perjanjian antara usahawan dengan Pharma sahaja. Kalau dari segi franchise kita tahu usaha mana-mana yang kata nak join ni kos dia tinggi. Macam mana pula kalau licensing ni? Okay, berapa pula kita kena keluar duit nak join kopi satu? Okay, untuk yang dalam usahawan untuk pelisensi nak bagi kopi satu ni, kita tawarkan 4 package. Alright, kita ada 4 package. Okay. Satu kita panggil food truck baru. Lagi satu food truck yang sedia ada, dia boleh modify, dia boleh join dengan kopi satu. Yang nombor 3 kios, yang nombor 4 adalah pushcart. So ada 4 tadi So apa sih ulang ambil? Kopi satu, food truck baru. Kopi satu. Ada 4 jenis lah untuk usahawan tu tadi. Saya cuba ingat satu adalah food truck. So masuk food truck baru, maksudnya daripada kosong. Kemudian kedua adalah food truck yang maybe saya dah ada sendiri tadi. Saya dah ada satu food truck, saya just renovate sikit, tambah tacap-tacap sikit. Okay. Lepas tu yang ketiga adalah kios. Kios. Kita nak minta dia cerita lebih detail lagi lepas ni. Sabar gigis. Cuba. Pushcart. Pushcart tu saya tahu why tak sabar. Okay, Ran. So kita minum dulu bersama dengan kopi satu. Okay, kita jumpa sebentar lagi. Sambung je lagi.
Okey, kembali lagi kita bersama dalam program Sembang Agro yang dibawakan oleh Forma TV. Dan ditaja. Kena ingat ditaja. Taja tu Ditaja oleh Kopi Satu. kopi satu. Ya, Tak ada kopi lain lagi lah. Hanya satu je kopi. Okey, berbalik semula kita kepada topik yang hangat tadi kita bincangkan tadi tu. Betul. Sebagai usahawan ni. Betul. Sebab yang tu pun sekarang kalau kita perasan kata-kata dalam industri kita ramai yang orang kata berhenti kerja semata-mata untuk berniaga. So kalau the right time lah kalau orang kata Farma ataupun Kopi Satu sendiri nak keluarkan licensing tu. Kan. So boleh kita tanya sikit lah macam mana planning Kopi Satu sendiri ke arah licensing. Tapi kejam. Planning ke arah licensing tu satu jugalah. Ya. Tadi ingat slot yang tadi tu saya macam agak pushcart kan. So ada Pushcart. 4 jenis tu kan. So mungkin kita boleh cerita sikit lah. Sikit. Sikit pushcart tu apa? Pushcart tu apa? So okay, macam tadi saya sembang tadi tu kan, dia ada 4 jenis package. Okay, yang last tu pushcart kan. Pushcart tu kan dia kita ambil package yang paling murah lah. Adalah licensing. Dia konsep dia adalah macam kedai burger kan. Okay, dia ada stall dia set up simple saja. So dia boleh move. Kalau sini tak ngam, dia boleh tukar lokasi dia. Okay. So tapi dia tak besar macam kafe yang sedia dia macam ni. Dia portable lah. Dia portable lah. Portable lah. Maksudnya bukannya macam. Tapi dia bukan bergerak-gerak tapi dia kat satu tempat juga. Tapi dia kita boleh katakan dia kalau dia rasa tempat tu tak sesuai dia boleh ubah. So benda tu boleh. Tapi gerak. dia bukan macam. Kita boleh push cut. Dia bukan macam stall burger tu kan. Dia buka ni dia tutup kan. Dia ada konsep. Dia ada konsep. Dia ada konsep dia. Tapi kalau saya ada kereta je, Kita tak ada lah. Kita tak. kan contoh pushcart tu tak boleh lah bercakap boy. Tak. Saya kita pushcart tu lain lah. So kita nak dia orang stand dekat satu tempat. Kenapa? Ha. Sebab tadi kita nak tahu lokasi tu kekal kat situ juga kan? Ya, kita nak dia tarik customer pelanggan-pelanggan yang kat Kawasan tu lah. Yes. Kita tak nak dia bergerak. Kalau dia bergerak, baik dia ambil food truck. Senang bawa lori daripada dia buka kaki. Kalau okay, sekarang ni kita ada food truck, kios, pushcart. Ya. Kan. Bila bercakap tadi tu kalau pasal food truck ni, dia ada food truck dah ke ataupun food truck ni disediakan oleh Kopi Satu? Okay, konsep yang kami buat ni, kita usaha kena bayar duit licensing sahaja. Okay. Lesen tu untuk dapatkan lesen saja. Untuk kerja dia nak beli kenderaan ke ataupun dia nak buat pembinaan ke ataupun dia nak beli peralatan oleh dia sendiri, bukan Farma atau bukan Kopi Satu. Peralatan macam mesin, grinder, blender kan, yang tempat-tempat tu keluar kopi tu kan, peralatan tu semua usahawan sendiri kena beli. Okay. Licensing kan. Licensing ni maksudnya macam contoh ada 4 jenis tu tadi. So licensing ni semua berbeza harga lah. Ya, berbeza. Dia beza tapi bayaran untuk license tu sama je. Bayaran untuk license Untuk dapatkan usahawan tu mendapat kebenaran dia kena beli license. Macam kita beli license kereta lah. Kereta ataupun pasal kita nak menjaga kan, dia kena beli macam permit dah. You kena pergi pasal tadi ke menjaga kan. Macam tu lah you kena dapat license, tapi license kita tahan 5 tahun. 5 tahun? Untuk 5 tahun. Ya. Okay. Kalau bila kita cakap dengar daripada penerangan tadi tu kan, macam mana pula Kopi Satu nak tarik bantu usahawan yang baru join ni untuk tarik crowd? Sedangkan yelah kalau kita tahu memang yelah saya cakap dari awal tadi, maksudnya Kopi Satu masih lagi bukan berada di bibir-bibir pengguna dan masih lagi baru juga untuk orang kata naik. Betul. Okay. So dengan orang kata kalau macam contoh sekadar licensing dan everything semua usahawan tu yang ready kan sendiri, orang kata apa yang orang kata Kopi Satu tu sendiri peranan dia dan macam mana dia nak orang kata bantu usahawan ni. Sedangkan kalau kita tengok kalau yang nama-nama besar memang dah tak payah ni dah. Okay, betul juga kan. Okay, bagus. Saya cuba jawab soalan Encik Azrul agak parah juga tu. Ya, ataupun orang kata plan 5 tahun akan datang. Okay, dia bukan plan Okay, kita buka license sini pun macam saya boleh ambil. Okay. Overall duit masuk kat Kopi Satu saya boleh buat semua. Sebab saya dah ada network semua, saya dah ada vendor semua, saya boleh buat. Tapi Farma ni nak mengajar ke nak suap? Kita nak mengajar. Mengajar kan? Kalau saya ambil semua saya buat, saya tak mengajar. Saya suap dia. Kan, saya nak dia sendiri belajar.
Sebab kita faham kerajaan. Bukan kita macam syarikat-syarikat luar nak ambil untung daripada usahawan. Ataupun semua saya buat, kau niaga je. Kan? You bayar saya royalty je. Kan? Kita tak. Kita nak bantu usahawan. Okay? Usahawan tu kena meniaga. Dia dapat jana keuntungan. Dia dapat bagi peluang pekerjaan kepada masyarakat Malaysia. Itu peranan kita. Okay. So dalam bab ni, kita ambil lesen tu RM20,000 So saya tak bagi tahu ke tadi. Betul. Maksudnya lesen tu price dia RM20,000 lah. Macam ni rekod. So bayaran dia lah, anggaran dia RM20,000. So kita ambil fee untuk 5 tahun tu bayaran dia. So dalam bayaran tu kita hanya bagi dia latihan untuk 2 minggu kepada 2 staff. 2 kaki tangan yang dia orang pilih. Lepas tu kita akan bagi ramuan resipi rahsia kita tu kita akan bagi. Lepas tu dia orang akan dapat harga bahan mentah yang murah daripada market. Sebab saya adalah wholesale. So saya akan bagi harga yang murah kepada dia. Untuk dia orang survive dengan margin yang kita tetapkan. Okay. Dengan uniform, dengan support promotion lah. Sama promotion ni kita iklan ke ataupun dengan TikTok ke media sosial semua kita cover sendiri. RM20,000 tadi tu one off ke ataupun maksudnya bukan 5 tahun tu off course lah. Maksudnya one off ataupun dalam masa 5 tahun tu dia kena bayar every year. Tak. Kita minta one off je. Sebelum sign perjanjian dia kena bayar RM20,000. After 5 years dia kena bayar lagi RM20,000. After 5 years kita akan bawa pada jawatan mesyuarat hidup. Kita sendiri untuk dia orang yang design tu berapa banyak dia orang nak kenakan lah ikut. Lepas 5 tahun mungkin boleh jadi mahal, boleh jadi murah, kita tak tahulah. Tapi kira sekarang start RM20,000 bayar Syah. Dia dua Tak ada cerita lain bang. Bayar je RM20,000 bayar. and then after that everything kita bagi. Kenapa kita buat macam tu? Okay, dia ada 2. Kita nak usahawan sendiri tu pandai cari, pandai buat. Sebab kita tak nak usaha tu buat satu saja, lepas tu dia tak berkembang. Sebab dia tak tahu. Okay, kalau kita satu tu kita mengajar, okay, you cari dengan vendor ni, atau you tak ada vendor, ini konsep, you buat kerja ID dia. Untuk machine, kita akan bagi 3-4 supplier. You pergi deal sendiri dengan machine tu. Kalau you dapat lagi murah, lagi bagus lah. Lagi bagus. So you automatically, kita mengajar dia. Kita tak swap dia. I see. So besok kalau dia dah buka, dia dah tahu kos-kos dalam tangan dia. Okay, now. Bila kita cerita pasal nak buka, habis kalau kita tak takut ke usahawan ni buka produk sendiri ke, brand sendiri ke? Tak, kita tak. As long dia boleh jaga. Itu je kita setuju kan. Itu paling penting lah. Itu yang paling penting. Tak kira kan. Janganlah kita bagi orang luar negara pula jaga kan. Orang Malaysia yang jaga. Itu kita punya sasaran yang penting. Tak kisah. Tapi daripada kopi satu pengalaman, dia nak buka brand ni pun, dia pulang lah. After 5 years dia nak brand sendiri jalan. Up to that. Tapi dalam masa 5 tahun ni masih lagi kena pegang dengan kopi satu. Yes, dia kena follow. Banyak outlet dia nak buka? Satu outlet RM20,000. Oh, satu outlet RM20,000. Satu lesen RM20,000 bang. Hai, mana boleh kau beli satu kereta takkan boleh pakai semua kereta guys. Okay, yang bayar rotan tapi lesen kereta kita boleh lesen ni kita. rotan bayar tu ke? Ya, rotek tu. Okay, tapi bila kita buat satu outlet, okay, contoh katakan RM20,000 tu food truck sama kios Sebab sama dia lesen kita. dia license. Kita samakan. Dari segi barang lain. Dia membezakan. Okay, kalau kios dia spend duit banyak kepada ID lah. Lah ID. Kita realize lah yang dia panggil kan. Tapi kalau bisi, coffee, grinder, blender semua sama je. Lebih kurang sama. Itu tak membezakan sangat lah. Kalau orang tu dia ada buka satu shop lot ke, dan dia kata dia nak buka satu corner untuk kopi, dan dia buka lah. Betul. Buka lah kafe. Dapatlah kafe macam sekarang. Yalah. Baiklah, tapi kalau berapa kos dia tu untuk satu kafe tu, Buatlah ke majlis. Dia pick anggaran. Kita dah ada sudah rasa kita dah ada anggaran. Untuk masa sekarang, harga sekarang kita dah ada anggaran. Tapi kalau dia dapat deal lagi murah, dia akan jimat duit lah. So apa yang kita ambil based on harga farmer yang kita pernah buat baru-baru ni, kita bagi harga dia orang. Cuma macam bila saya terdetik lah kan. Contoh lah kopi satu ni saya nampak gambaran dia adalah tema dia putih biru kan. Adakah seorang usahawan itu dia hanya boleh guna licensing tu tadi, hanya boleh guna logo tu saja, and then guna biji kopi dan apa-apa tu tadi, dan dia kata saya nak buat design sendiri. Boleh ke? Ataupun macam mana dalam skop licensing tu supaya kita nak tahu jugalah. Okay, kita dah settleizekan dulu. Untuk design tu, kalau dia dah join, design tu kita still bagi kebebasan pada usahawan.
and then dengan kita punya pengalaman kita. Tapi logo dengan perkataan, color dia, tulisan dia, semua dia kena follow. Dia tak boleh suka diri dia buat kan. Sebab ada kawasan dia suka macam kawasan dalaman kan. Dia suka naikkan batu, bagi feel. Yeah. So kita galakkan dia. Kita nak lifestyle tu kan. Sebab biker semua suka style tu kan. Tapi logo, perkataan tak boleh ubah. Menu tak boleh ubah. Senang cerita, apa-apa contoh macam dari segi design cawan apa semua itu mungkin kekal. Ya, design Semua kekal. Jadi outlook of kedai dia akan beza sikit. Terpulang lah kepada So orang ada idea sendiri. Dia sort of konsep rayu ke, konsep industri ke. Dia orang ada konsep kan. So kita tak nak kacau. saya nak buka kedai 2 tingkat ke apa ke kan. Menarik sikit. itulah tu. Kita pun cakap dia dah terlalu naik dan lebih excited. Tapi bagusnya walaupun kita punya apa floor manager sebenarnya saya suka untuk macam kita tutupkan sikit yang section ini ataupun segmen ini dengan orang kata apa usahawan itu sendiri tak perlu risau, dia ada 4 jenis dan saya rasa bagus lah. So kita bantu kita dah lepaskan. Walaupun kita cakap dia sendiri yang kena nak buat sendiri, tapi kita back, kita akan bantu. Mana mak bapak kita tolong kita, bagi tangan angkat naikkan kita. Macam tu juga Fahma akan bantu usahawan kita. Dan satu benda yang tadi saya terpanggil dengan apa yang Murali cakap, iaitu kita bukan nak suap. Betul. Kita nak mengajar mendidik usahawan. Tapi sejauh mana dia nak pergi tu pulang kepada dia. Betul. Alright. Kalau kita nak cakap lagi dah. Okay. So kita bersambung sebentar lagi dengan soalan yang panas mungkin lagi. Soalan panas ataupun soalan yang terakhir. Okay, alright. So kita rehat sebentar, kita jumpa selepas ini. Okey, kembali semula dalam sesi podcast kita, iaitu Sembang Agro yang dibawakan oleh Fahma TV dan macam biasa. Okey. Kita punya podcast disponsor Apa tu? penuh. Apa tu? Goyang saja tak guna tu. Disponsor penuh oleh Goyang sikit. Kopi Satu. Alright. Now, tadi kita punya dalam soalan sana kita dah cerita pasal licensing dan apa jenis yang ada now. Saya nak tahulah lagi. Orang kata apa, macam saya meletakkan diri saya sebagai usahawan kan. So mana saya nak dapat info-info ni yang mungkin Murali boleh cerita secara cepat, ringkas, padat. Ya, okay, Cizo. Kalau kita dah mula mewawarkan untuk program license ini dalam sosial media kita. Actually kalau siapa yang masuk dalam website Facebook kat Kopi Satu ke website Kopi Satu pun dah ada dah. Kalau nak lagi detail, nak jumpa face to face, setiap pejabat negeri Fahma pun ada. So pejabat negeri itu bagi saya paling best lah. Kalau orang nak jumpa, sebab kita ada pegawai dekat setiap negeri. So pegawai itu akan bagi penerangan yang selanjut-lanjutnya. So sampai usahawan tu faham lah. Betul, kita tak nak simply dia bayar RM20,000 tapi dia tak tahu nak buat apa. Kita tak nak. Kita nak dia faham konsep Kopi Satu. Sebab RM20,000 tu banyak. Besar. Orang nak invest lah, kita kata. Invest kat lah satu benda yang RM20,000 tu license je ada plus lagi lah. Ni kira hidden charge bunyi dia. Tak istilah Fahma nak tolong usahawan. RM20,000 tu dibayar lesen betul. Tapi dia macam saya cakap kan, kerja renovation, kerja ID, orang tu semua bayar usahawan. Nanti kita sembang RM20,000, ingat usahawan pun cakap RM20,000 je. Bisi pun dah RM30,000 bang. Mana kopi kat tepi jalan boleh RM20,000 lepas. Tapi kopi shop memang tak lepas. I see. Tapi kalau katakan bila dah usahawan datang ke Fahma Negeri contohnya, memang pegawai-pegawai tersebut dia akan menerangkan lebih details lah. Oh ya, betul. Lepas tu pemilihan lokasi pun kita minta pegawai tu tolong jugalah. Okay, so kalau tak salah kalau kita tanyalah, orang kata masuk tahun 2025 ni, nak kata alaf baru pun dah terlalu alaf band baru jugalah kan. Okay. Orang kata Kopi Satu ni, kalau tadi memang kita dah tahu lah licensing tu apa semua. Orang kata harapan dan cabaran untuk ditempuh ke arah orang kata ke tahun-tahun yang ke depan ni. Okay. Apa strategi yang dah dirangka dalam Kopi Satu ni sendiri? Yelah, kita tahu tadi memang dah salah satu licensing memang dah ready. Yeah. Orang kata selain daripada tu,
Okay, perancangan kami So kita pun dah ke arah RNK 13 Okay. So perancangan kami kalau boleh kami tak nak niaga kopi satu kita tak nak niaga sendiri. Okay. Kita nak memang bagi pada usahawan. Benda ni memang kita punya fokus yang kita nak. So benda ni kena run by usahawan, bukan by farmer. Tapi kita akan jadi sebagai penunjuk ajar kepada usahawan. Itu main kita punya sasaran And then kita lihat kita pun lihat banyak sekarang kopi kat market, banyak sangat. Betul. Baru-baru ni pun saya rasa Luckin Coffee daripada China pun dah masuk kan. Banyak sangat yang tengah coffee shop tengah masuk. Tapi itu merupakan cabaran untuk saya juga. Okay. Tapi kopi satu punya sasaran target market, kita ada target market now. Kita ada target market. Kita ada B40, M40, T20 kan. Tapi target saya adalah B40. Alright. Kita tak nak ambil yang M40, T20. Kita nak B40 sehari minum sekali ataupun seminggu beli 2-3 kali pun kita dah okay. Kita boleh survive. Target kita nak market B40. B40. Tapi kalau kau kan harga tu lebih daripada B40 juga tu. Saya rasa kopi sekarang amak you minum pun Nice coffee pun dah RM3.5 dengan RM4. Tapi kopi saya RM6 lebih. Kalau Americano RM4.5 je. Okay. Kalau you focus on, kalau you nak hidup lama why you minum kopi sehat je lah. Okay. Betul lah So sekarang ni baru-baru ni pun saya dah pergi mesyuarat dengan KKM. Tahun 2017 tak silap saya obesity dia baru 23%. Tapi sekarang Malaysia ni obesity dah 53%. So that mean minuman gula dalam kopi tu terlalu tinggi. Bukan kopi saja Bukan bro. Benar pun kalau tengok sekarang ni macam-macam. Kita dah mula bawa healthy coffee healthy coffee ataupun minuman sehat. That mean kita ada minuman tanpa gula. Kita ada juga minuman no sugar free, pengganti gula. Okay. So kita nak cuba fokus on healthy drinks. Compare dengan kita punya coffee brand lain, kita cuba bawa yang healthy coffee lah. Itu yang kita punya target. Itu yang menarik sebenarnya. Sebab kat sini kita dah boleh nampak yang kopi satu punya aim dia tu adalah nak bawa healthy coffee satu. Dan mungkin sebab kita cerita pasal hala tuju untuk 5 tahun ataupun akan datang. Saya rasa benda yang kita boleh ataupun kopi satu boleh pertimbangkan adalah macam mana nak menarik orang generasi muda. Kalau contoh saya meletakkan sebab saya muda lagi saya suka sesuatu yang berkaitan teknologi. Mungkin kopi satu boleh buat sesuatu yang mudah untuk pengguna akses kopi tersebut, nak tahu outlet dan sebagainya. Mungkin mobile aplikasi menjadi salah satu cadangan yang ataupun ada strategi yang mungkin ada. Okay. First of all, dia orang tanya kan, kami nak susah nak cari kopi satu. Itu soalan pertama. Yang kedua kan, tak iklan semua tak ada ke? Tak buat dah rekam media sosial ke, tak panggil YouTuber ke kan? Okay. Buat masa sekarang ni, memang kita tak nak invest pada benda-benda macam ni. Sebab kita tak cukup outlet. Betul. Okay. So kebanyakan order saya semua duduk kat bangunan kerajaan dengan hospital ada. Kita ada banyak segmen pasaran kita. Tapi kalau saya buat iklan, tiba-tiba orang nak pergi cari, benda tu tutup ke, ataupun dekat hospital, takkan orang nak pergi minum kat hospital, benda tu tak kena. So apa strategi saya untuk 5 tahun ni, kita nak kembangkan dulu. Faham. Sebab tu kita buka licensing ni. Kita nak usahawan masuk-masuk, kita kena ada at least 50 outlet untuk bagi saya main dekat iklan ataupun dekat media sosial. Biar mereka tu senang nak cari kopi. Sekarang orang nak cari kopi tu dengan 10 outlet tu tak cukup. Kalau kita buat main dengan YouTuber lah whatever kan, benda tu impact tu tak bagi. Dia tak seimbang impact. Yelah, betul. So kita sekarang kena kembangkan dulu. Tapi itulah saya kata, kembangkan tu satu, tapi yang ada macam unsur teknologi. Sebab saya rasa kalau kita ada mobile apps, so kopi satu kalau ada mobile apps saya rasa bagus tu. Ya, boleh. Memang baru-baru ni pun kita dah bawa web base punya ordering. Pick up pun boleh. So saya dah start bulan 2 ni kita dah boleh. So dah ada dah. So even though untuk usahawan pun kita Grab pun tak boleh buat. Sebab kita Grab tak terima. Tapi kalau usahawan masuk, memang usahawan boleh buat. Betul. Usahawan gunakan SSM. So dia orang terima 2 je, IC atau SSM untuk register bawa Grab. So sebab tu kita kembangkan, kita buka open untuk usahawan masuk, sama-sama kita naikkan kopi satu ni. Betul. Sebab ada je brand kat luar tu yang saya rasa kita tak sebut nama lah. Betul. Dia kalau sebelum ini, kalau kita minum kopi yang orang kata premium ni, kita terbayang satu brand. Tapi disebabkan teknologi dan juga pengaruh-pengaruh keadaan semasa,
dia telah, even saya sendiri pun kalau kita minum kopi, saya akan ke arah brand yang satu lagi. Yang lama tu kita dah tutup lah. Ya, betul. So kalau dah saya pula yang mengajar, bukan bagi pandangan. Tapi tak salah. Beliau tu tak salah. Sini betul, saya harus kira. Why lah kita pula yang ada that kind of technology. Tapi itu mungkin dia punya perancangan ke depan lah. Ada perancangan. Sebab saya ni perancangan untuk develop outlet dulu. Betul. Kalau tak ada outlet kita bawa app, banyak app pun Betul lah. tak ada. Nak develop outlet ke 50 outlet tu berapa lama lagi makan masa. Kami dah tak sabar nak tengok evolusi perubahan Kopi Satu ni biar menjadi sama seiring dengan kata syarikat-syarikat yang ternama. Rancangan kami so dalam 5 tahun ni kita cuba naik ke 100 hingga 200 usahawan lah. Dalam masa 5 tahun. 5 tahun. Dalam Lamanya tak 5 tahun tu. Oh jangan, sebab kita kena tengok, sebab kita tak rasa sendiri. Macam pesaing saya, dia sendiri buat, dia ada investor buat. Kalau saya nak buat macam tu pun boleh, tapi kita tak ada, kita bukan ada tuju untuk bisnes. Faham. Kita punya ada tuju untuk lahirkan usahawan. Okey. So kita dah lahirkan usahawan, kita nak usahawan tu stabil. Betul. Dengan apa yang pendapatan dia cukup. Yang tu kita punya ada tuju. Bukan kita nak macam pesaing-pesaing kita nak ke arah dollar and cent. Tak. Faham. So benda tu bagus lah. Saya jelas sangat kan. Dan Tapi itulah, kalau nak bercakap lebih berkenaan industri kopi ni memang besar lah. Dan pesaing dia pun banyak. Pesaing dia banyak. Kalau nak tanyakan lagi tentang harapan apa semua, saya rasa terlalu mengharap. Betul, terlalu mengharap. So kita mengharapkan, orang kata Kopi Satu ni tidak terkubur lah. Kita mengharapkan, maksudnya bila saya nak pencen nanti, almost dalam 20 tahun ni masih lagi kekal. Cik Azrul dah buka waktu kerja Fama juga ke? Tak. Tak ada. Kita semua Fama. Alamak, ngantuk. Kita sampai lupa. Tak boleh, nanti bos-bos kita terus esok nak ada sulap bonil lain. Dia tahu. Betul. Tadi tembak juga. Tapi kita tahu. Sebab kita macam ni kita nak bercakap. Soalan-soalan tadi tu kita meletakkan ni kita as a netizen. Betul. Sebab kalau kita tengok sekarang ni, kalau dekat media-media sosial bercakap pasal industri ni terlalu banyak. Ada yang kutuk, ada yang tak kutuk. Ini selat-selat esok ni ada komen dekat dekat kita punya YouTube. Betul. Yang letak komen-komen kata, so Kopi Satu tak pernah kenal pun. Dah kan. Jadi ini peluang dia lah. Tahu semua kenal. Betul, semua kenal. Dan kita sendiri pun dari side kita pun mengharapkan Kopi Satu terus berkembang. Betul. Dan mencapai macam mana yang Murali cakap tadi lah. Betul. Kan? Yang orang kata apa, supaya usahawan-usahawan pun tahu kewujudan dan cara untuk menyertai Kopi Satu itu sendiri. Okay. So kita akan tutup dekat segmen ini ke, ataupun kita sambung sikit lah. Mungkin kita stop dulu. Kita sambung dulu. Dan nanti kita kita cerita sikit dan kita terus ending kita untuk pada podcast kita hari ini. Alright. Okay. So kita sambung selepas ini. Kita rehat sebentar bersama Kopi Satu. Okay, hai. Kita bersambung kembali di dalam Sembang Podcast, Sembang Agro kita, yang dibawakan oleh Fama TV. Dan yang paling penting sekali, ditaja oleh Kopi Satu. Yes. So, topik kita ni saya rasa macam agak best. Dan juga orang kata dari segi isu dia pun kita nampak dah revolusi dia. Betul. Yang kita nampakkan daripada Kopi Satu ni Mula 2021 tadi mula kan. Ya. So sampailah ke sekarang. Betul. Okay, so kita lihat dekat sini, so bukannya orang kata Kopi Satu tu dia bukan terus nak jadi champion. Betul. Kan? Dia slow tapi steady. Betul. Dan yang paling penting, Fama yang suffer dulu, cari outlet, cari supplier tu, cari cara nak blend kopi tu sendiri, panggang sendiri. Betul. Dah macam buat resepi lah. Betul. So maksudnya bukan, macam Murali cakap tadi, bukan jenis, okay kau dah jadi ahli Kopi Satu, aku buang kau. Maksudnya aku let go kau untuk kau buat. Pandai lah kau nak bergerak ke mana. Tak betul lah. Tidak. So kalau orang kata, ibarat orang kata macam bapa dan mak mengajar anak lah. Ya, betul. Ya. Alright. So senang cerita, tadi kita memang dah minta harapan Kopi Satu tu. Betul. Tapi harapan daripada Murali sendiri, daripada
daripada lubuk hati tu. Kan? Lubuk hati. Kita tak tahu sebab yang tadi tu dia confirm bercakap pasal misi, visi Kopi Satu. Ayat buku semua tu. Tapi kita nak tahu daripada diri dia sendiri. Betul. Macam mana harapan dia. Yang terakhir nak cari susah lah. Nak cari susah lah. So selepas ni kita dah tak panggil lah. Bukan saya nak panggil, dia dah busy. Nak selesai Kopi Satu macam mana nak cari sial. Betul juga tu. Jangan lama Cik Murali. Murali 1, 2, 3, 4 patah perkataan. Ya, tak ada. Saya, terima kasih bagi saya awal kepada sembang guru Betul. Terima kasih. Saya berharap kepada usaha-usaha ke atau pelan-pelan support kopi lokal. Alright. Kopi lokal kita lagi sedap, lagi harga rendah, memang berkualiti. Daripada pergi pada lifestyle ke apa ke kan. Why not you try dulu. Try, baru you tahu. Kalau tak cuba tak tahu kan. Betul. So dulu kita pun sama juga kan. Tapi lifestyle tapi kita tak tahu pasal kopi. Tadi masa saya masuk dalam industri kopi, saya baru tahu. Banyaknya kena belajar pasal kopi. Betul. Banyak benda yang dalam kopi ni kan sebenarnya. So, saya Kopi Satu bawa Farma ni, kita nak laikan usahawan, and same time kita nak bantu petani. So, saya harapkan kalau boleh usahawan yang berminat ataupun generasi-generasi pelajar ke ataupun yang dah habis belajar universiti kena join penyagaan, portfolio untuk penyagaan kami sediakan. Kami akan sediakan. Ya orang pergi nyaga sahaja. So, saya harapkan datanglah, join. Jadilah keluarga Kopi Satu. Jadilah keluarga Kopi Satu. Menarik tu Azrul. Itulah tu. Jadilah keluarga Kopi Satu. Keluarga sendiri. Awak sendiri dah minum Kopi Satu belum? Tadi minum. Ataupun hari ni je sebab ditaja. Ditaja tu satu juga. Dia Kopi Satu ni kita memang orang kata macam tadi lah, susah nak dapat. Betul. Tapi bila kita dah tahu dengan perancangan dia, jadi senang lah. Itulah tu. So kita mengharapkan juga daripada penonton-penonton kita bukan saja stop dekat sini. Dengar je bukan saya dengar. Pergi ke semua outlet ataupun kios-kios yang kita ada. Ada 12. Tadi yang telah dicerita dah terangkan belum? Dah detailkan belum outlet tadi? Belum lagi kot. So nanti kita mungkin boleh hubungi ataupun tengok dekat website. Alah tak payah susah cari je dekat. Tadi ada website Farma punya website. Zaman sekarang pun waste je. Ejaan dia yang paling penting KOPIE. SATU. Kopi Satu. Dia bukan KOPI. Mana? Sana. Okay, alright. So, yang mana yang baik, orang kata yang dah berumur ataupun yang muda, teenagers ni pada duduk melepak dekat kedai-kedai kopi lain tu, jom terdatang Kopi Satu. Betul. Kan? Jadi peminum, jadi usahawan. Yang penting minum kopi sehat. Betul. Kopi sehat tu yang penting kita nak. Itu satu yang saya boleh dapat dah hari ni lah. Banyak yang saya dapat. Tapi satu yang saya dapat capture yang ingat kopi yang sehat. Tapi selalu tu lagi. Kalau macam tu selamat menikmati kopi dan jangan selamat meninggal lah. InsyaAllah selamat. Tak betul. Tak. So kalau kita tengok minuman sekarang ni banyak yang mana-mana. So kau tu macam yang cakap Murali cakap benda yang. Okay. So apa yang paling penting jangan lupa follow kita di media-media sosial. Kita sekarang aktif di media sosial guys. Apa nama? Ni nanti kan kena follow apa kita ni? Yang utama jangan lupa cari je di Facebook, Instagram. Itu Farma Malaysia sendiri. Kemudian kita ada juga channel YouTube kita iaitu Farma TV. Farma TV. Lepas tu dekat dalam bawah ruangan komen tu letak topik apa yang nak tahu pasal Farma, kita baca. Nak komen pasal topik hari ni, topik hari ni menarik lah, kan? Nak tanya lebih lanjut kat ruang komen, tanya. Nanti kita minta Cik Murali jawab sendiri. Dekat ruang komen. Sekali kalau mana nak yang ada isu-isu semasa, nak tahu daripada Farma ni, nanti kita buat lagi podcast khas berkaitan dengan isu-isu yang dicadangkan tu. Betul. Alright. Saya rasa lagi? Okay. Saya nak tutup sikit lah sesi kita ni. Jadi ni saya kena pegang handphone sebab saya nak apa yang saya dapat jumpa kata-kata ni dapat menarik perhatian tuan-tuan dan perempuan untuk hook ataupun kekal dengan kita punya podcast dan episod akan datang. Di mana dalam secawan kopi ada usaha, ada harapan dan ada semangat. Kopi Satu bukan sekadar kopi, tapi kisah perjalanan industri kopi tempatan yang kita boleh banggakan. Alright. Kalau anda ada impian, jangan tunggu esok, mulakan hari ini. Wow. Awak berpuitis selain macam tu.
Terus ada lagi. Ada lagi. Okey, saya bagi dekat awak je ni. Okey. Okey. Rezeki tak datang bergolek. Okey. Saya ulang Rezeki tak datang bergolek. Kejayaan tak datang tanpa usaha. Okey. Kadang-kadang ada yang kita perlukan cuma satu langkah pertama. Jadi, kalau anda rasa nak buat sesuatu, jangan takut untuk mula. Alright. So, apa-apa pun saya ucapkan ribuan terima kasih untuk terus bersama kita. Jangan lupa ke next episode. Betul. Ya. Di Sembang Agro bersama kami. Kita mungkin tidak akan berdua. Kita akan bertiga. Mungkin berempat. Okay, alright. So, jumpa lagi di lain episod. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye guys. Kopi Sata.